dua pihak yang suka melaknat. Satu, kita manusia melaknat orang lain. Yang kedua, Allah yang melaknat manusia. Kalau laknat, Allah saja yang berhak melaknat, manusia tak berhak. Jadi kalau ada manusia melaknat orang lain, maka itu Allah larang. Kalau bukan Allah yang laknat. Jadi kita tu hanya boleh laknat orang kalau Allah laknat dia. Kalau Allah tak laknat dia, kita tak boleh laknat dia. Jadi laknat kalau datang daripada manusia, maka maksudnya adalah doa untuk menjauhkan seseorang daripada rahmat Allah. Dia doa je status dia. Dia tak jatuh status memang laknat tak. Dia jatuh status setakat doa saja. Jadi kita mendoakan orang lain supaya jauh daripada rahmat Allah. Tapi kalau laknat tu daripada Allah, maka maksudnya ialah dia confirm jauh daripada rahmat Allah. Ada dua definisi bergantung kepada siapa yang melaknat. Okey, siapa dia dua yang melaknat tu? Satu manusia, satu lagi Allah. Baik. Kalau manusia yang melaknat, makna dia doa. Okey, doa untuk membuatkan seorang jauh daripada rahmat Allah. Baik, kalau Allah yang laknat, maknanya dia memang confirm jauh daripada rahmat Allah. Jadi sebab itu kalau manusia, kenapa Allah tak bagi kita melaknat? Sebab waktu kita melaknat orang, kita sedang mendoakan dia jauh daripada rahmat Allah. Maka kesan dia kat sini disebut, maka kembalilah laknat itu atas kamu. Sebab andai kata dia tidak jauh daripada rahmat Allah, maksudnya kita tu laknat orang padahal Allah tak laknat dia. Kan kita tak ada hak melaknat siapa-siapa kan. Jadi kalau Allah tak laknat dia, tiba-tiba kita laknat dia, maka doa itu akan kembali kepada kita. Jadi hati-hati.